Syahmi. Bomba. Syahmi. Ada bidak Syahmi dah. Oh, okey. Sebab dia benda tengok. Ya, okey. Kalau tengok Karina. Wow. Ni memang Hi guys, Farida here. Pikir perlahan saya kedua salah Farida. So guys, hari ni konten apa? Hari ni adalah konten saya akan bagi-bagi sikit bersempena dengan hujung-hujung Ramadan. So kita akan bagi-bagi sikit dekat kawasan air hitam Kedah. Tak buat kat boleh kita buat dekat Kedah. So sekarang kita dah sampai dekat kawasan tempat yang kita nak memberi tu lah. Macam kita nak, sebab dekat sini ada hamba Allah, dia akan infak lah untuk siapa-siapa yang membeli air dekat sini. So alhamdulillah di kesempatan itu Farida buat konten lah. Okay, so korang jom, kita pun dah sampai. Memang daripada tadi lagi memang full sangat. Farida main dengan family Farida ramai gila. So jom kita nak kelong. Let's go. Sekarang kita dah sampai. Hampa nampak betapa ramai sangat kat sini. Memang ramai sebab semalam Tokyo Kedai ni ada update. Dia cakap siapa yang datang kedai depo ni, depo akan bagi free je lah. So siapa yang nak main tu main je, semua akan dapat free je. So alhamdulillah lah, kat sini pun banyak juga kedai-kedai. So alang-alang pada kat sini kita akan memberilah kita akan bagilah ayak, sebab kat sini pun dia famous dengan ayak je, ayak KKN. So saya dah ada geng dengan sulung sebab ni kedai abang saya. Let's go. Alifan. Oh takkan Alifan nak main gitu. Alifan tak ada. Hari-hari tengok konten apa? Siapa paling minat? Laki paling minat apa laki? Syahmi. Bomba. Ada. Bohong saja nak ambil hati aku kan. Lah. Kami nak Syahmi kan? Okay, Han nak cakap apa kat Syahmi? Kalau Syahmi tengok video ni. Nak cakap apa? Cakaplah Syahmi nak awak. Cakaplah. Nampak kat sini memang ramai lah. Sebab kita kira dah umum dah. Hari ni dia akan bagi free. Lepas tu kat sini pun banyak juga kedai. Situ ada kedai, sini ada kedai, sana pun ada kedai. Memang banyak lah. Adik ada tengok rating kau? Dia tengok seorang lelaki dia tengok. Nazrul! Okey, kalau pupuk dia sama. Uno! Okey, sebab apa adik minat Nazrul? Sebab dia betul-betul YouTuber. Sebab apa? Tak tahu? Nazrul yang tu buat? Ada Nazrul tu. Okey, Uno sebab apa? Sebab apa minat Uno? Sebab cantik! Uno ada orang kata Uno cantik. Apa dah Uno tampak lah Uno balik. Alah Uno tengok dengan Nazrul tengok nak kata apa? Nak bagi dia apa tengok ni? Nak kata apa? Saya nak cakap Uno. Cakaplah. Payah pula ya. Dia tengah tengok ni. Abang Nazrul Uno tengok nak bagi dia tengok ni. Tak ada apa? Saya minat je lah. Okey, Nazrul dengan Uno. Bagi satu batang. Betul Nazrul dengan Uno. Tengok dia. Baik, tengok juga. Okey. Sama, kasih kak. Pergi korang. Kita ni adik. Adik dah. Ambil dah. Oh, ambil terus apa? Mocha. Adik pernah beli kan ni? Dia sedap lah. Sedap lah. Kira berapa bintang kalau 1/10 lah? 10 bintang lah. Terima kasih. Okay, tanya lagi sekali boleh? Okay, adik minat siapa lagi? Syahmi. Ada minat Syahmi dah. Syahmi memang seluak dia dah berkembang dah. Kalau perempuan minat siapa? Tidak pula dah. Okay, kalau partnership minat siapa? Betul-betul minat Farmi ke? Okey, Farmi bubar sebab apa? Tak tahu. Dia pun tak tahu muncul kan. Okey, thank you dek. Sorry ya. Mana icik apa? Tak tahu. Okey. Terima kasih kau mana? Akak ambil dah kak. Ambil dah kak apa? Coklat. Pernah rasa lah. Memang coklat pun. Oh, dia sedap lah. Okey, 1/10 apa bintang? 10 bintang lagi korang. Akak tengok AIT ke? Tengok AIT. Nak tengok? Oh, nak tengok. Okey. Bye-bye, Lelo. Okay korang, ramai lagi tengok beratok ni. Kita pergi belah sana pula, jom. Apa? Boleh-boleh. Hari Raya. Selfie ya?
Boleh. Kau ni lighting kau ni. Saya dah kecil ni. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okay, balik laki paling minat siapa? Minat. Semua. Seorang je. Nampak. Seorang je paling betul-betul minat memang ada dengan dia rasa macam dia terlalu handsome. Ya. Nazrul. Dua mata untuk Nazrul. Okay, sebab apa minat Nazrul? Sebab dia punya konten bagus. Sebab dia punya konten bagus. Okay, lagi? Dia punya menarik lah. Perempuan tak ada. Kalau perempuan tak ada. Ya Allah, terima kasih. Betul tak? Kau sebab ambil happy. Betul. Okay, terima kasih. Abi kata betul lah. Okay. Ambil ayam semua. Lu pernah rasa kau? Pernah rasa kau? Okay, berapa? 1/10 berapa paling sedap berapa? 10. Yang paling sedap kat sini. Yang penting. Okay, rasa dah. Kita dah apa? Okay, boleh. Okay. Nazrul, Syahmi, Una, Farida. Mana yang lain ni tak cukup? Kandung tak nak bagi kandung. Kandung tak boleh kandung. Okey dah kandung dah paling top ni. Rasanya ada ni kata ni semua orang minat kandung. Cuma depa tak mahu tunjuk lah sebab adalah sebab-sebab tertentu kan. Mungkin sebab betul lah orang cakap 4 sekawan ni antara 4 sekawan yang paling on top lah. Nampak? Tak Nazrul, Syahmi, tak Nazrul, tak Syahmi. Apa? Kandung, kalau tak kandung, apa? Tak apa? Mak Han. Okay, sekarang lepas tengah tunggu-tunggu ni kita bertanya. Tengok sayang. Okey. Ambil. Akan ni tak apa, akan ni ada orang bagi. Apa tengok edit bang? Tengok. Okey. Kat sini. Okey. Kalau lelaki paling perempuan paling bumi. Perempuan nak edit yang kata sangat suka dengan dia paling cantik, dia paling konten paling best kau pegang balik lah. Abang nak apa? Abang kita tak balik. Boy, minat abang kita dia. Okey. Sofi. Nampak kalau lelaki. Ya, dia minat dari Syahmi dulu. Oh, okey. Sebab dia pun dia tengok. Ya. Okey, kalau tengok last konten Farmi apa dia? Okey. Saya kata Sofi tengok video ni kan. Sofi dah paling cantik, paling lawa kan. Okey, kalau Sofi ke Syahmi tengok nak kata apa kata bang? Tak ada, dia salah. Okey, kesan lah. Okey, saya wakil kata dia awak ke salah. Okey. Jadi main interview kan? Kena interview lah, tak kenal kan? Ada tengok AIT tu? Tengok AIT. Tengok, okey, ada ni apa dia AIT. Kaki lagi. Alifan. Oh, baru ada nama Alifan. Punya lah banyak talent-talent lain. Orang tu buat nama Alifan. Baru seorang tu. Kalau perempuan. Perempuan. Ya. Coklat kau. Ya, dia ada. Perempuan ramai. New Gen ada semua sekejap-sekejap. Apa? Tak tahu, tak kenal? Tak kenal. Oh, nampak. Ada duit dah kau ni. Macam menjaga mata ni tak betul. Tengok nama sebut nama perempuan ni, sebut nama lelaki. Nama lelaki pun sebut nama lelaki orang tu. Okey, ada tengok nanti tengok. Sebelum ni pernah rasa, pernah beli? Okey, berapa ke 10 ke 1 ke 10 ke 8 tu rasa apa? Sedap. Okey, kalau 1 ke 10, ada pilih nombor apa? Nombor 5. Oh, dia macam nak sedap tak masalah. Okey, thank you. Apa dia nak viral? Oh, tak boleh kali. Oi. Hai. Boleh. Ada tengok aktif ke? Tak tengok. Tengok. Okey. Sudah viral. 1, 2, 3. Adik pernah rasa ke ayam ni? Nak tangkap tak? Okey. Nak tangkap kau? Aman lah. Nak tangkap kau? Boleh. Oh, nak masuk YouTube lah? Tak apa, masuk YouTube. Ada lagi. Weh, mengaku ada dah bulan-bulan bosor dia mengaku ada. Mampu kau. Okey. So sekarang kita pun nak. Oh, okey. Kan dia pun lagi apa merah saja. Mana kita selfie? Oh, hello dah mau. Cik Nisha tu, Nisha. Okey. Satu, 2, 3. Oh, dah. Okey. Cuba tengok okey. Video. Ada. Abang beli apa bang? Cappuccino. Pernah rasa lah bulan ni? Okey, sedap? Ada, terima kasih.
Ada 8 kedai. Okey, ni token. Okey, siapa nak mai cari kedai kuning ni, mai cari kios ni. Sekarang dia bagi tahu pula kata dia ada minat lagi. Tak apa, kita tanya dia. Mai kena dekat sikit. Dekat lagi. Okey. Minat apa? Itu kena. Ganda. Okey, sebab apa minat ganda? Kalau tengok kampung ni pasal Partnership dia kan dengan bagi pantun. bagi bantu. Okey, Kak Hamid nak kanda partner siapa? Kak Karina ke Kak Shell ke apa lagi? Aku dengan kanda apa dia? Kafa ke? Hamid nak apa? Hamid nak dengar Rina ke? Hamid nak dia dengan Shell ke? Hamid nak dengar siapa? Partner dah sebelum ni. Oh, okey. Thank you. Jom. Kita nak interview Akak ni. Akak pernah masakan Yak Min? Benar kami beli 2 kali strawberry. Oh, 2 kali dah. Okey, hari ni makan siapa? Kali nak try sebab dia perkataan ni sedap. Oh, okey. Sebelum ni strawberry dengan Strawberry juga. strawberry juga. Okey, strawberry bagi Akak bawa 10. 11 lebih tadi. Kita ni campur kami campur vanilla dengan strawberry. Campur dua ayam tu. Weh, nampak? Jangan risau, tak pening lah, tak loyo lah. Boleh campur ha. Jangan campur bukan tu dah. Okey, thank you Kak. Okay, bye-bye Lena. Sekarang saya dah excited nak pergi hantar kat kedai-kedai. Sebab sini ada beberapa kedai. Dia ada juga bazar, tapi bazar dia dekat jauh sikit. So orang yang kawasan-kawasan ni, orang yang duduk area kampus ni, dia pun tak keluar sangat tau nak pergi bazar. So dia banyak beli kat sini. Pedia tak ke? Okey pun tak ada dekat toket. Tak ada. Sold out Ada sold out. Hari ni sold out. Alhamdulillah. Hari ni sold out korang. Akak ni daripada jauh dia cakap begini. Akak tengok yang itu. Oh tengok. Ni pernah beli yang dulu ni. Sini tak pernah lagi. Ni first time nak masuk ni. Wah. Farida Man. AI Farida Man. Kita bakal update lah. Farida nak main. Oh. Okey, akak sebabkan akak tak pernah rasa, aku nak tanya. Akak tengok AI kan? Okey, laki paling akak minat apa? Nampak. Ganda. Ganda. Kita baru minat ganda. Akak suka dia boleh dengan kawan tu, boleh dengan kawan yang boleh. Okey, partner mana yang paling akak suka dia ship? Karina. Wow. Ni memang okey korang. So maknanya akak ni hanya untuk Karina. Pada minta maaf ke Kasha sorry tau sebab akak ni dia minat Karina. Tapi tak apa, semua orang minat Kasha dan semua orang minat Karina. Jom kita nak pergi serah dah. Kita kedai dulu. Sebab korang kat sini kan. Akak ayam ada lebih kak? Tak ada? Hari ni ais apa semua habis? 50, 70 bekas pun tak cukup. 70 bekas pun tak cukup korang. So alhamdulillah kat kedai ni ada cucuk udang. Sini ada cucuk udang, situ ada apa tu? Kedah Whey Coffee. Cucuk udang dia sedap apa? Akak ipar pernah cakap kata cucuk udang dia sedap, sama boleh try. Hai, tak apa kan masih ikut? Tak apa? Okay. Bye. Sama. Kedai. Laju sangat tukang yang bagi tu. Tak ada nampak orang bagi tu. Ni pernah bawa. Okay. Ni kalau tak kedai gitu tu semua ada orang. Kita kan dekat sikit ni. Oh, sedap. Nanti dia komen pergi dah kan dia. Oh, so satu ni boleh bagi kat akak tu. Kesian kat dia. Dia main ngamuk dia naik mutu tapi habis. Ada letak lebih ni lagi. Ada lebih. Cukup. Long. Satu. Tak long lah satu lah. Ni akak token ni bagi ayam. Cuma selalu beli dah. Okey. Ada.
Mutabak satu, kedai ayam satu. Tak cukup. Macam mana ada cukup. Jadi tak ni. Jadi ayam sekali. Tahu tu. Mana dia punya? Tak boleh Facebook. Betul. Tak ada. Kasih dah. Tak ada. Tak ada. Lagi habis. Kasih dah. Terima kasih. Tengok korang kasih je ayam balang. Macam-macam ayam balang. Ada. Sampai dekat gerai. Ni ada mutabak kecil besar semua dah. Apa daging ayam semua dah. Mutabak daging ayam pun semua dah. Apa boleh pilih kat sini. Kat situ ayam goreng ada, ayam balang pun ada. Okey, kat sini ayam balang memang banyak orang. So, kat mana dia punya tempat berhadapan dengan klinik kesihatan ayam Ita. Betul tak? Mana klinik tu kat mana? Oh, so klinik tu kat situ. Okeylah, so jom kita pun dah settle. Let's go. Setelah saya cek semua video kan, rupanya akak yang kita interview dekat sini tadi tu, akak ni tempat dia sikit tak, kita tak ada record, so kita dah masuk sikit je. So minta maaf akak, minta maaf. Okay, yang penting akak is the best. Thank you sebab support kedai kita kat sini. Okay, korang ingat tak yang mana nak waste, boleh je waste. Klinik Kesihatan Aita mana. Kalau korang nak datang je Klinik Kesihatan Aita, memang korang akan nampak dah kios warna kuning kat sini. So kios warna memang tahu kita kedai kat sini kan tak pernah. Oh, okey, dia pun main kat situ. So dia pun lalu kot ni, alang-alang kan. Terima kasih yang cantik tau. Adik yang nak pergi kedai dulu. Oh, nak pergi dah. So hari ni kita akan berbuka puasa dekat luar sebab kita dah borong kan kedai ni, kita dah borong dah. So habis dah, ayak pun dah tak cukup dah, tu pun last. Ni memang awal lagi, sekarang pukul 6.30. Dah habis, dah sold out semua dah. Tadi sebelum 6.30 lagi dah sold out dah. So kita nak pergi buka puasa dekat luar dengan semualah. Nampak tu ayah kita. Oi, ayah kita tu. Siap dengan duk selang-selang kaki, bawa cucu-cucu dia main taman tu. Ayah, peace. Cik main tu. Ya. Oh, boleh. Apa lah kat anak kamu? Ayah, kita pergi tanya ayah. Macam ayah hari ni ayah okey? Hai korang. Ayah dah yang tengok lah ni ramai peminat ayah orang duk edit kat TikTok. Oh, yang mana peminat ayah tu terima kasih banyaklah. Sudah dapat anak-anak pakcik dah. Ayah dapat anak pakcik. Jangan lupa dapat anak pakcik ya. Terima kasih ayah duk edit ayah kita kat TikTok. Ayah malu lah ya. Dulu cucu ayah telefon cucu ayah tu. Woi cucu ayah. Kulit.